Anak-anak suka cerita haiwan, tapi macam mana nak buat mereka seronok membaca sambil belajar nilai nurni? Jangan risau, kami ada solusinya dengan buku koleksi 10 Kisah Tauladan Haiwan. Memperkenalkan koleksi 10 Kisah Tauladan Haiwan. Buku penuh warna, ringkas dan mudah difahami. Setiap cerita direka khas untuk anak-anak semua peringkat umur. Bahasa yang diguna mudah, jadi anak-anak boleh baca sendiri atau bersama ibu bapa. Cerita pendek tapi penuh pengajaran. Bila baca, anak bukan saja seronok tapi juga belajar sesuatu. Setiap halaman dilengkapi ilustrasi comel dan berwarna-warni. Anak-anak pasti lebih fokus bila membaca. Bayangkan mereka ketawa gembira sambil belajar nilai murni. Saat anak membaca, senyuman ibu bapa terukir kerana setiap helaian buku ini jadi detik berharga untuk bersama. Bacaan bukan sekadar ilmu, tapi jambatan kasih sayang keluarga. Ramai anak sudah jatuh cinta dengan kisah-kisah menarik ini. Ibu bapa pula terharu melihat perubahan positif mereka. Kini, masanya untuk anda pula rasakan pengalaman yang sama. Sebagai ibu bapa, kita semua mahu anak membesar dengan akhlak yang baik. Koleksi ini membantu mendidik dengan cara yang menyeronokkan. Inilah pelaburan ilmu yang berbaloi untuk masa depan mereka. Jangan tunggu lagi, jadikan buku ini hadiah terbaik buat anak anda. WhatsApp kami untuk dapatkan buku ini. Biar anak anda belajar sambil bergembira setiap hari. Koleksi 10 Kisah Tauladan Haiwan, hadiah ilmu terbaik untuk mereka.